PAS adalah parti yang tidak lupa jasa orang. Guru, jangan kelirukan kami, Guru. Jangan kelirukan kami. DAP merancang perancangan yang sangat merosakkan negara. Hentikan guru. Bukan nak tadbir negara, Tapi tidak ingin nak merosak memerintah guru. negara. Guru. Sebab ini yang Guru sebut dulu. Bro, Kalau DAP tanding 60 kerusi, 70 kerusi, DAP menang habis 70 kerusi. DAP tak boleh mengokah Malaysia kerana jumlah kerusi 222 kerusi. Kalau amal kalah, kita yang memimpin. Kita kalah dia memimpin. DAP dia saudara saja. Dapat siling. Guru, tolong jangan meroyan, Guru. Tolong jangan merapu, Guru. Guru. Meneruskan kerja-kerja penjajah. Guru. Sebab ini yang Guru sebut dulu. Soalan saya, adakah DAP sebagai satu ancaman kepada orang Melayu dan umat Islam? Kita tak boleh anggap DAP ni ancaman. Kita kena sedar. Kami nak pilih yang mana, Guru? Siang Guru sebut begini, malam Guru sebut lain. Hari ni Guru sebut lain, besok Guru sebut lain. Mana satu ni Guru, mana dalilnya, mana nasnya. Guru sebut ikut suka mulut Guru je. Sedangkan Guru, yang Guru sebut itu salah. Yang Guru sebut itu fitnah. Yang Guru sebut itu perkara jahat, Guru. Menghasut demi kebencian, menghasut demi perkauman, menghasut demi kerosakan ummah, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak? Guru, jangan tipu kami, Guru. Jangan tipu kami. Kita perlu mendekat kemarahan DAP. Sebab ini yang Guru sebut dulu. Bro, Pilih DAP. Ini jasa DAP yang kita tidak lupa. PAS adalah parti yang tidak lupa jasa orang. Guru, jangan kelirukan kami, Guru. Jangan kelirukan kami. DAP merancang Hentikan guru. perancangan yang sangat merosakkan negara. Hentikan guru. Bukan nak tadbir negara, Tapi tidak ingin nak merosak memerintah guru. negara. Guru. Sebab ini yang Guru sebut dulu. Bro, Kalau DAP tanding 60 kerusi, 70 kerusi, DAP menang habis 70 kerusi. DAP tak boleh mengokah Malaysia kerana jumlah kerusi 222 kerusi. Kalau amal kalah, kita yang memimpin. Kita kalah dia memimpin. DAP dia saudara saja. Dapat siling. Guru, tolong jangan meroyan, Guru. Tolong jangan merapu, Guru. Guru. Meneruskan kerja-kerja penjajah. Guru. Sebab ini yang Guru sebut dulu. Soalan saya, adakah DAP sebagai satu ancaman kepada orang Melayu dan umat Islam? Kita tak boleh anggap DAP ni ancaman. Kita kena sedar. Kami nak pilih yang mana, Guru? Siang Guru sebut begini, malam Guru sebut lain. Hari ni Guru sebut lain, besok Guru sebut lain. Mana satu ni Guru, mana dalilnya, mana nasnya. Guru sebut ikut suka mulut Guru je. Sedangkan Guru, yang Guru sebut itu salah. Yang Guru sebut itu fitnah. Yang Guru sebut itu perkara jahat, Guru. Menghasut demi kebencian, menghasut demi perkauman, menghasut demi kerosakan ummah, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak?